makeup tutorial for my sister. So I hoping guys please do 3 things: like, share, and subscribe. Okay. First thing, using a moisturizer. Sebab kita nak bagi muka dia bila pakai foundation. So okay, so after you applying this moisturizer, we should like that. It's okay to face it. Okay. Cantiknya aku je tu. We gonna doing Sunblock je. sunblock. Lah, tak tahu lah apa. Tidak. Covid dah mau dah. To protect SPF. To protect SPF kat belakang sudah menyibuk lah. Belakang sudah datang. So after we apply the Tunjuk lah kalau siapnya. kod berapa belakang tu tunjuk Yang lah. kod Aduh, kod dia. shading ke dia. Kau boleh tak nak pusing kau? Tak nampak lah geng. Tada! So For my susah. eye bag. For my eye bag. So, lepas kita buat eye bag dia lah. Depik bag dia lah. Dep je. Eye bag kat lu. Mana sini lu pandang apa? Nak tunjuk kat dia. Sabar lah. Ya pandang. Macam apa makeup pemalas tau. Anda ngosek-ngosek apa Syamil? Some concealer from Fit Me, kod 10 sebab ini paling Kod dia. gelap lah kalau nak katakan kod 10 tu. Kod dia. Kod 40. Mana ada kod 10? Kod 10 kod cakap. Kod dia. Apa dia ni Syamil weh? Syamil jumpa kod dia jumpa cakuan pok. Kod dia Baim lah. Oh baik ini. Wah, punya ambil mau kedai kedung apa? Kedai mari kedai. Okey, dah tu daripada Kak Ngor, Penang. Dia. Mak karpu, mak karcelok. Kecap dengan tadi. Aku tanya apa? Okey dah. Aku tanya apa? Mana yang handsome? Handsome. Handsome lagi baik. Macam okey lah. Mbak Iman nampak Mbak perlahan Iman. dalam muka dia. So Tak dari sama, sini ya? Fit Me kod 33 jangan Syamil. Dah murah apa ni? Gelap sikit Kod ni yang apa punya. Isha punya Syamil 33 Syamil. Sayang. So if Mbak Im tengok video ni, Mbak Im tolong subscribe ya. Hitam ke coklat. Kali ni saya jadi negro. Simple Sebab sebab hari simple kita nak kita pakai orang pixie yang kulit gelap kan Syamil tu pakai pixie tak tak buat buat makeup pixie macam nampak mana berdarah sini. sikit ni. Kod 101 try lah kan. Tak semestinya orang gelap tak boleh makeup tak boleh dapat cantik. Diam fucker. Tit. Tit. Sorry. Siapa Syamil penat tau edit sebenarnya. Ada 2 kits guys. Blusher character tapi kalau korang nak bubuh blusher, korang jangan senyum sebab nanti takut orang main blusher jatuh. Itu dia punya panduan kalau kita baru belajar. Sebab seperti kalau nama pun apa tangan ni. Macam nak publicity murahan je. Sorry. Beauty. Selalu orang memang kat luar kalau dia akan akan fake kerja aja kan. lah. So korang patut juga beauty ni sebab dia memang semua natural semua ada. So memang bagus So dia untuk bila base ke, pakai ini benda tu yang lah. cerah sikit daripada macam foundation ni kan memang beauty yang fake tu memang ada banyak kat kedai. So korang nak pakai, korang pakai colour henna and sandalwood dekat tepi ni, nampak dua ni. Okay, right kan? Memang very natural. Okay. Kita nak colour kat sini nampak natural. Sebab kita nak over. Ini boleh buat untuk as makeup raya ke, makeup nak pergi kenduri ke, nak pergi kelas ke, semua boleh. So, olah. Kita basi barang-barang yang boleh dapat kat drugstore. Sun Guardian maksudnya muka yang maintain lah, muka glitter. Bukan dia dapat makeup situ. Benda tu tak faham, dia bukan halang untuk korang untuk makeup. This is okay, siapa tunjuk je. Mata kat lu natural. Dia macam nampak tak nampak ya guys. Saya cakap pakai colours bossy yang macam maroon sikit kat sini. Okay, nak bagi dia apa orang kata, nak bagi dia macam koko lah, ni maroon kan. Gelap sikit lah. Nak bagi dia gelap sikit kan. Kalau kau nak buat makeup dia as a night dinner pun tak ada masalah. After that kita kena blend it. Okay, blend lah guys.
Blend, baby blend. Sebab bila kita blend, kita punya makeup ni ataupun eyeshadow kita akan over tau. Kita nak nampak natural beauty, beauty and the beast. Macam ni pun dah nampak looking very beautiful. And Aisyah akan pakai some glitter untuk pipi ni. Oh, nampak tu. I can see the glitter. Nak tahu. Okay. Korang nak bagi nampak glitter yang sangat-sangat natural, korang pakai in the same palette. Satu palette ni boleh buat semua. Kalau korang tak ada, korang tengok. Belah sini jatuh je pula. Kalau korang tak percaya, Aisyah akan try pakai blusher this palette juga. Okay. Memang shine kalau tunjuk tu. Shine bright like a diamond. Ooh, yeah. Nanti kita buka hidung sekali. Baik tak Mia? Dia kakak kau tu. Janganlah. Dia pakai glitters by Essence. Ini eyeliner and mascara. After that kita pakai kepik-kepik. After that for eyebrow nak bagi nampak chocolatey, pakai this Maybelline Super Curl warna coklat punya ada kat sini. So this is how the look. Kita pakai lip tint by Sashimi. Dia memang natural, kau boleh pergi mana-mana je tau. Okay, so nampak sikit kat situ. Guys, this is Blusher dia how pun the kurang. look. So kita Thanks for watching. Bye. Oh, legoi.